Hey, what's up bro, sis, daripada sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni kita nak recap apa yang berlaku dekat SmackDown, dan aku pun nak recap secara laju juga tentang perlawanan Mas versus Mas. Yes, agak lambat, tapi sebab aku baru sempat tengok dan ramai yang minta untuk aku cover. Tapi aku tak adalah cover detail ke apa ke, aku cover laju-laju lepas aku cerita pasal SmackDown ni lah. Tapi sebelum aku start, make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share bella, butang subscribe, dan jangan lupa jadi members dekat channel Hazwan Shah Wrestling ni serendah RM1.50 yang paling murah YouTube offer. Alright, okay, so tanpa buang masa, minggu ni SmackDown adalah satu SmackDown yang ramai mungkin menyangkakan Cody Rhodes akan drop dia punya title di tangan Gunther disebabkan Sami Zayn yang jadi special guest referee untuk match Gunther, dan juga Cody Rhodes. Ramai expect Gunther akan jadi new champion. Ramai expect dekat situ jugalah Sami Zayn yang akan transform fully heel. Tak adalah lagi desperate face ke apa ke. Kali ni dia betul-betul dah embrace heelness dia tu, dia transform jadi heel. Tapi benda tu semua tak berlaku. Kita semua expect Sami akan cost Cody dekat SmackDown kali ni, pun tak berlaku. Tapi yang kena costnya siapa? Yang kena bahana dengan si Sami Zayn ni siapa? Gunther. Tapi itu pun Gunther yang cari pasal lah. Bagi aku, satu perlawanan special guest referee yang fun, dan bagi aku Sami Zayn sebagai referee agak cool. Aku rasa sedikit kesian dekat Sami sebenarnya. Dia dah buat kerja jadi ref tu elok dah. Tapi end up dia juga yang macam kena sikit dengan Cody, kena lebih dengan Gunther, kena lebih juga dengan crowd dan Nick Aldis, which is aku rasa tak fair. But then itulah life. Dunia ni memang tak adil. So Sami, tak lah, aku dah rasa dia did a very good job dah. Cuma dia yang kena. So dia react. Bila dia react, dia yang salah. So tak lama lagi dia akan jadi heel yang puncanya daripada kita lah. Dia tersakiti kerana kita. And then lepas tu kita akan boo dia juga bila dia jadi heel. Hopefully lah heel Sami tu nanti adalah heel yang berkualiti. So ada dua undisputed WWE Championship punya match yang berlangsung. Dua-dua berkesudahan dengan memang ada gangguan daripada Sami Zayn. Aku memang berharap satu je daripada last week. Apa benda yang diorang buat ni leads kepada lampu belakang terpadam. Leads kepada triple threat dekat Night of Champions, dan kita dapat benda tu. So sekarang ni aku tak tahu kenapa aku nak betul Sami Zayn menang undisputed WWE Champion dekat Night of Champions nanti. Sebab bagi aku agak unik lah. Sebab yes, despite dia seorang face yang kena boo, desperate face yang memang WWE sengaja buat supaya even dia face pun dia the face that can be boo, dia tetap satu face yang bagi aku agak unik sebenarnya. Kita tak pernah lagi kot, seingat aku, dapat champion yang face macam tu. Yes, memanglah kita pernah tengok John Cena jadi champion kena boo semua tu, tapi WWE tak ada niat pun nak dia kena boo. Tapi end up crowd yang memang pilih untuk boo. Kali ni WWE memang sengaja nak buat Sami Zayn tu kena boo dan dia jadi champion. Seolah-olah macam WWE cari pasal dengan fans. Aku suka benda tu, dan aku somehow teringin juga nak tengok Sami Zayn ni jadi tag team champion dengan Johnny Gargano. Aku rasa macam benda tu boleh lead kepada sesuatu yang fun. Tapi yang tu nanti-nanti pun tak apa. Panjangkan lagi Gargano dengan Sami Zayn punya segmen. Tapi senang betul Gargano datang kerja, baring, tidur, dapat gaji gitu je. Kalau macam tu aku pun nak kerja situ. Aduh, aku harap kita boleh tengok lebih lagi daripada Johnny Gargano lepas ni. Janganlah baring sampai ke SummerSlam pun masih baring, sebab dah lama dah berbulan dah kerja Johnny Gargano adalah baring. Itu je lah. So yang tu kita tunggu dan lihat lah. Apa-apa pun, aku tak sabar untuk Night of Champions, Cody, Gunther dengan Sami. One of the match yang aku ternantikan akan berlaku dekat Saudi nantilah. Saudi mesti crowd in behind Sami kan. Tapi itulah, selalu macam tu pun Sami tak menang juga. Next kita cover pula pasal Solo. Lagi sekali Solo tunjuk dekat aku betapa coolnya dia dan betapa berpotensinya dia untuk jadi face, untuk jadi baby face. Dan aku suka kalau dah jadi face nanti, Solo kekalkan dia punya ajuk-ajuk. Bila orang tu dah cakap, dia repeat balik sambil buat muka tu semua. Aku rasa tu nice. Itu kena jadi signature Solo. Dan aku suka this Solo yang aku nampak for this past 2 weeks. Sebab dia jadi Solo yang
aku tak expect aku akan nampak this solo yang nampak macam ikhlas. Walaupun seri dia tu dah hilang sebagai ketua MFT ke apa, tapi dia macam lead to something promising untuk dia jadi babyface lah. So adakah Bloodline Nathan Hill dan Solo jadi babyface? Tunggu dan lihatlah yang tu. And then lagu Tama dengan Tala. Aku rasa macam first time aku dengar lagu diorang, tapi aku suka lagu tu. And then Solo macam Sami Zayn juga tak buat salah. Dia siap korbankan diri dia, kena double X handle daripada Damien Priest lagi, tapi end up dia yang dipersalahkan dan dia yang kena sidai dengan MFT. Adakah ini tanda-tanda Solo pun akan meninggalkan MFT tu dan kembali kepada The Bloodline? Weh, Sami Zayn pun kena masuk juga ni. Cumanya tambah Jacob Fatu je lah kan. Paul Heyman tak ada. Tu je lah. So, we'll see jauh mana diorang nak bawa Bloodline kali ni. Sebab so far aku tak expect apa-apa yang tinggi, sebab aku tak rasa diorang boleh, macam aku dah cover itulah, beat that peak Bloodline. So, ini mesti TKO ni. Pernah tengok, Bloodline ni berkesan, kita pakai je lah balik. Orangnya dah ada. Aku tak rasa lah Triple H yang 100% decide benda ni. Jey Uso banyak happy sebelum match. Tapi bila kita dah tengok match tu berlangsung, memang Javon lebih outstanding. Daripada segi in-ring tu memang Javon lagi better lah. But then, bagi aku memang make sense pun untuk Jey Uso yang menang match ni kalau tiada gangguan. Dan yes, Jey Uso menang match ni walaupun crowd tak minat, walaupun Jey kena boo kau-kau dekat SmackDown minggu ni. Dan bagi aku sebenarnya memang agak tak menarik bila kita tahu final King of the Ring adalah di antara Jey Uso dan juga Oba Femi. Aku tak rasa macam ada satu attraction dekat situ. Tapi kalau Javon dengan Oba untuk someone yang layan NXT, aku rasa menarik lah. Tapi kita tengok je lah Javon CJ dengan Oba dekat Night of Champions nanti. Kita dah tahulah Oba takkan lawan dengan Brock dekat Night of Champions. Aku dah risau dah ni, Brock dengan Gunther dekat SummerSlam, jadi ke tidak. And then segmen Hussein dekat SmackDown minggu ni bagi aku macam agak kurang sikit. Dah lah, tak banyak dah segmen dia sekarang. Lepas tu kurang menyengat, tak syok Dan tak penat ke orang yang handle prop-prop tu tiap-tiap minggu nak bawa barang Hussein tu semua banyak aku tengok dia punya barang-barang eksperimen dia. Dia orang bawa tiap-tiap minggu tapi untuk satu segmen yang less than 5 minutes. Give more lah. Kesian orang yang kat barang prop tu semua. Banyak kot, tapi guna untuk 5 minit. And then slow cooking pula. Siapa tah yang tengah terbaring, entahlah dia nak buat Frankenstein dia sendiri ke apa kan. Cepatlah sikit, aku nak tengok siapa baring. Dan bagilah lebih sikit. Takkan tu je. Bukan apa, kesian orang kat prop tu. And then Finn Balor, segmen ni dengan R-Truth, macam biasa R-Truth kelakar. Tapi Finn Balor handsome mat bila jambang dia tak berapa tebal. Smart lah, serious smart. Yang tu kalau kau tak utilize jadi next face of the company pun sayang. Maksudnya peluang tu dah lama terlepas dah pun. Tapi nak buat macam mana, dia injured setahun dengan masa tu, memang kacau habis momentum. Mana nak cakap aku just harap Finn Balor ada one or two last run. Dia deserve to be World Heavyweight ataupun Undisputed WWE Champion. Chelsea Green, sejak Xabi Alonso dah masuk Chelsea, berubah dah dia. Makin baik dia sekarang Liv Morgan yang tak perlu masuk tournament Queen of the Ring, advance ke final Queen of the Ring, akan bertemu dengan Io Sky. So dekat sini aku just harap yang Io menang, and then nanti champion yang Io pilih tu adalah Mami. Sebab kalau dipilih Liv Morgan, dia akan lawan 2 kali dengan Liv Morgan. Sebab dekat final pun sama. Lepas tu nanti untuk champion pun sama. So better Io pergi lawan Mami. Lebih ada value ataupun some story to tell lah dekat situ. Sebab kita tahu sejarah Io dengan Mami macam mana. So itulah untuk SmackDown minggu ni. Okay lah. Dah beberapa minggu lepas semua aku rasa WWE boring. Tapi lately ni Raw dengan SmackDown aku rasa macam ada sedikit improvement. Tak banyak, sedikit. Tapi okay lah. So itu cerita untuk SmackDown. Sekarang ni kita cerita pula untuk Mas versus Mas. Okay. Aku akan make it very short untuk Mas versus Mas ni. Sebab aku memang tengok match diorang. Tapi satu masalah dia, aku tak follow diorang punya story sebelum nak ke Triple R punya PLE diorang tu, yang Mas versus Mas lah, El Grande Americano dengan OG original El Grande Americano ni, which is kita tahulah di sebalik topeng tu Chad Gable dan juga Ludwig Kaiser. Okay,
First of all, bila aku tengok match tu, aku jadi macam, pahal sih diorang ni main over betul dengan si El Grande Americano ni. Tapi kenapa aku tanya soalan tu? Sebab aku tak follow. So aku jadi sedikit tak dapat dia punya hype. Sebab bagi aku, hype yang apa aku nampak dekat Raw biasa je. So aku tak adalah over excited. Dan Mas versus Mas, bila someone buka topeng, kita dah tahu dah siapa di sebalik topeng tu. So tak adalah terlalu excited. Tapi rupanya ada story kalau kau follow Triple R, cara ataupun apa, macam mana El Grande Americano yang kopi ori tu menyentuh jiwa rakyat. So benda tu yang aku terlepas. Jadi daripada segi atmosphere tu, aku memang rasakan match ni, okay, match ni best. Seriously best. Tapi bagi aku, yes, best gila. Memang best gila. Tapi dia bukan the best yang aku pernah tengok dalam WWE. Banyak lagi, terutamanya zaman NXT Black and Gold, aku rasa banyak lagi yang lagi best daripada tu. Kenapa? Sebab aku betul-betul invested pada NXT Black and Gold dulu. Aku punya favourite era in WWE, in pro wrestling, is NXT Black and Gold. So, why? Sebab aku invested. So, that's why banyak lagi match aku rasa lagi sedap dekat situ. Tapi aku tak katalah Mas versus Mas ni tak best. Match dia best, character works dia baik, storytelling dia dalam match pun strong. Cumanya aku yang tak invested dengan dia punya build up. Tiba-tiba macam ada seorang tu, aku pun tak tahu dia tu lelaki ke dia tu perempuan, hentam kepala apa OG El Grande Americano dengan gitar. Aku macam, siapa sih dia ni? Dengan aku tak kenal girlfriend si Ludwig Kaiser tu kan. Tahu-tahu nampak dia dekat match ni. So nampak daripada segi build up, aku nak menghayati story dia tu tak cukup. Tapi still aku rasa match ni best gila. Kalau aku nak rate sahaja Mas versus Mas, aku boleh kata 4.5 bintang daripada 5 bintang. Lacking tu sebab aku sendiri yang tak follow Triple R. Itu je. Kalau aku follow, aku rasa aku boleh jadi antara orang yang akan nilaikan match ni 4.75 bintang ataupun 5 bintang terus. So jangan salahkan aku sebab memang aku tak layan Triple R. Dan aku rasa itu fair. Sebab takkan aku nak fake bagi tahu oh best gila apa semua dia punya story, tapi aku tak layan. So aku rasa aku share secara fair lah. Dia punya match daripada mula sampai habis, to be honest, match dia best. Tapi aku dah tengok banyak lagi match yang lagi best daripada tu. Sebab yes, match dia best yang biasa, tapi dia disupport oleh crowd, atmosphere, storytelling dalam match, dan juga apa ni, character works. Semua tu bantu untuk dia jadi satu match yang best. Daripada segi apa move yang diorang buat semua tu, bagi aku best, tapi tak ada yang wow sangat. Kalau ada yang wow tu pun lebih pada kick out, lebih pada penggunaan weapon. So okay lah, bagi aku match dia best gila sebab benda-benda lain. Tapi daripada segi kualiti perlawanan, aku tak kata best gila babeng yang wow. Untuk kualiti perlawanan pun aku tak kata 5 star flashy ke apa, tak. Tapi dia memang macam, aku tahu itu style triple R, and then aku tahu dia ada benda-benda lain yang menyupport dia untuk jadi satu match yang kita nampak almost sempurna. So kudos to Chad Gable, kudos to El Grande Americano. Tengok match diorang membuatkan aku rasa nak layan Triple R tiap minggu. Tapi aku tak tahu aku akan ada kemampuan ke tak. Sebab sekarang ni pun aku dah duk fikir macam kena cut down AEW, which is aku tak sanggup nak cut down. Sebab tiap-tiap minggu aku rasa Dynamite dengan Collision ada je match yang best. Kadang tiap-tiap match diorang tu pun lagi better daripada PLE, WWE. So TNA yang aku rasa aku nak layan tu pun aku tak terlayan. Dan sekarang ni aku makin busy dengan tempat kerja aku. Keutamaan aku adalah yalah pada life lah kan. Keutamaan hidup ni dulu, cari income dulu. So keutamaan aku kat situ. Jadi aku rasa aku belum ada kemampuan lagi nak layan Triple R. Walaupun hati tu nak layan Triple R, hati tu nak layan TNA. Tapi itulah, aku takut layan banyak sangat pun nanti jadi muak. Jadi muak dengan wrestling sebab Isnin LFG, which is aku sebenarnya tak patut layan LFG, tapi itulah, dah terlayan, nak stop tu susah kan. Dan LFG yang sekarang aku memang tak minat. Aku minat 2 season sebelum ni. Aku suka style legend, ada disciple masing-masing, siap legend tu pun dapat point. Aku suka yang tu. Yang sekarang ni macam boring gila mat, serius boring. Selasa kita ada Raw, mesti kena tengok. That is the flagship show, sekali dengan Smackdown pada hari Sabtu. Lepas tu Rabu ada NXT yang dulu pernah aku minat gila tapi sekarang kurang sikit dah. Khamis ada Dynamite.
yang sentiasa tiap minggu mesti ada perlawanan yang best. Jumaat je rehat daripada wrestling, boleh pergi solat Jumaat tiba. Tapi itulah, kadang-kadang tak sempat pun nak layan Raw, NXT, Dynamite. Jumaat atau Sabtu tu barulah aku layan semua tu, sekali dengan SmackDown pada hari Sabtu, dan Ahad tu Collision. Tak cerita lagi kalau ada PLE. Mat, wrestling banyak gila Mat, tak cerita TNA, NJPW, ROH, Triple R. So what is the best is aku go for the top 2, WWE dengan AEW, disebabkan audience. Sebab kita tahu aku sembang NXT, sembang AEW pun dah kurang orang tengok, apatah lagi aku sembang TNA, Triple R, NJPW, ROH, lagilah kurang orang tengok. Apa-apa pun keutamaan kena sembang WWE lebih, baru ada views yang lebih better. So itu je lah, bateri pun dah berkelip merah. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Terima kasih. Datang lagi Mother Father. Oh, next video kalau tak ada halangan kita up Pala Talk episode 9, Pala Talk Wrestling.